fokus kita adalah pada bateri. Kapasiti bateri, jumlah tenaga dan semua yang berkaitan tentang bateri. Adakah dengan bateri yang kita ada ni mampu untuk menghasilkan power 1500 watt dan adakah dia mampu untuk hidupkan aircon 1 horsepower? Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah video yang kedua untuk siri tutorial DIY sistem kuasa solar menggunakan all-in-one inverter. Dalam video yang lepas saya dah cerita tentang inverter ni dan untuk video kali ini fokus kita adalah pada bateri. Inilah bateri yang akan kita gunakan yang akan kita sambung pada inverter 12 volt ni. Jadi sebelum kita nak sambung ni, kita nak kena tahu dulu tentang sambungan bateri, kapasiti bateri, jumlah tenaga dan semua yang berkaitan tentang bateri. Untuk inverter ni, maksimum output power adalah 1500 watt dan untuk load bermotor adalah 1 horsepower. Maksudnya kalau aircon 1 horsepower tu, bolehlah kita hidupkan dengan inverter ni. Tapi tuan-tuan, adakah dengan bateri yang kita ada ni mampu untuk menghasilkan power 1500 watt dan adakah dia mampu untuk hidupkan aircon 1 horsepower? Bateri yang kita ada ni adalah jenis AGM, kapasiti 100 mAh. Sebiji bateri ni tuan-tuan, voltage dia adalah 12 volt. Jadi kalau kita ambil bateri ni, kita sambung pada inverter kita, kita dah boleh hidupkan inverter. Tapi kenapa kita perlukan dua dan kenapa kat sini kita ada dua bateri? Tujuan kita gunakan dua bateri ni tuan-tuan adalah untuk tingkatkan kapasiti bateri dan yang paling penting kita nak tingkatkan total energy yang kita boleh gunakan daripada bateri. Untuk bateri ni tuan-tuan, tak kiralah bateri untuk solar ke, bateri untuk power bank ke, kita tak boleh bergantung kepada kapasiti sahaja dan sebenarnya yang paling penting adalah total energy. Pernah orang tanya saya, bang, saya tengok power bank dia punya mah tu lagi tinggi daripada bateri solar. Kenapa abang tak gunakan bateri power bank untuk sistem kuasa solar? Sebenarnya tuan-tuan, untuk bateri kita tak boleh bergantung kepada milliampere ataupun mah tu saja. Untuk power bank, dia ada nilai milliampere yang tinggi pada voltage 3 volt ataupun 3.6 volt. Sebab apa? Sebab kebiasaannya power bank ni adalah untuk peralatan USB. Dia akan step up kepada 5 volt. Dan untuk bateri solar pula adalah pada 12 volt. Tuan-tuan perasan tak? Untuk power bank ni, kenapa dia gunakan nilai milliampere instead of ampere? Tujuan dia tuan-tuan adalah untuk mengelirukan pengguna supaya orang nampak, oh ni lagi besar, ni lagi besar. Tapi dalam unit milliampere, untuk bateri yang besar ni, kita tak akan gunakan milliampere sebab dia punya nilai tu akan jadi terlampau besar. So, kita akan gunakan ampere. 1 ampere bersamaan dengan 1000 milliampere. Jadi, kenapa diorang gunakan milliampere? Supaya nampak lebih besar, kita pun terpedaya dan kita pun beli. Dan sebenarnya power bank tu pun boleh juga digunakan ampere. Tapi dia nak bersaing antara pengeluar-pengeluar ataupun jenama-jenama power bank ni. Ada yang gunakan milliampere nampak lagi besar, orang akan tertarik, orang pun beli yang dia punya. So dia takkan guna ampere. Dia akan guna milliampere supaya nombor tu nampak lagi besar, lagi banyak. Okey tuan-tuan, saya tak boleh nak move on lagi tentang ampere dan juga milliampere ni sebab benda tu memang selalu ditanya dan selalu dipertikaikan. Sebagai contoh tuan-tuan, katakanlah ni kita ada power bank 100,000 milliampere. Dan untuk bateri ni, kapasiti adalah 100 mAh. Kalau kita convert ke dalam milliampere, dia akan jadi 100,000 milliampere juga. Kalau kita bandingkan antara power bank dengan bateri solar ni, yang ni 100,000 milliampere pada voltage 3.6 volt. Yang ni pula 100,000 milliampere pada voltage 12 volt. Jadi yang mana total energi ataupun jumlah tenaga yang lebih banyak? Bagi memudahkan pembuktian ni, kita convert kepada ampere instead of milliampere supaya lebih mudah kita nak kira. Kadang-kadang bila nombor ni banyak, kita mudah keliru sebab itulah kita tertipu, kita terbeli. Okey tuan-tuan, untuk power bank, kalau 3.6 volt darab 100 mAh, kita akan dapat total energi dalam watt hour, kita akan dapat 360 watt hour. Untuk bateri solar, bateri AGM ni pula 12 volt darab dengan 100 mAh,
kita akan dapat 1200 watt hour. Ini adalah total energi, jumlah tenaga yang boleh digunakan daripada bateri itu. Apa maksud 1200 watt hour ni? Maksudnya kalau kita punya load tu adalah 1200 watt, kita boleh guna selama 1 jam. Kalau load kita adalah 120 watt, kita boleh guna selama 10 jam. Inilah yang dimaksudkan dengan watt hour. Jadi dekat sini, walaupun kita tengok nilai dia sama 100 mAh, 100 mAh, tapi total energi tuan-tuan berbeza. Sebab itulah untuk peralatan yang ada bateri ni, kita tak boleh pegang kepada dia punya kapasiti mAh ataupun mAh sahaja. Kalau kita kira untuk power bank ni pula, katakanlah load kita adalah 120 watt. Berapa jam kita boleh on kan? Kita ambil 360 ni, bagi dengan 120 watt, kita akan dapat 3 jam saja. Nampak macam besar kan? Tapi tuan-tuan, belum tentu tuan-tuan boleh draw power 120 watt selama 3 jam daripada power bank. Banyak power bank yang fake. Jadi, tuan-tuan kena ingat, 1 mAh bersamaan dengan 1000 mAh. Dan lagi satu, kalau untuk unit timbangan pula. 1 kilo bersamaan dengan 1000 gram. Dan 1 kilo juga bersamaan dengan 1 juta miligram. Kalau tuan-tuan pergi pasar nak beli ikan, pernah tak tuan-tuan bagi tahu, saya nak ikan kembung ni 2 juta miligram. Tuan-tuan akan gunakan unit kilogram. Sekarang ni mungkin tuan-tuan dah tahu, dah faham tentang perbezaan mAh, mAh. Dan untuk timbangan tadi pun, saya pun tak pernah beli ikan 2 juta miligram. Saya pun akan gunakan kilogram. Tapi bila tuan-tuan dah tahu dah, tuan-tuan nak belajar tentang solar ni, gunakan unit yang betul. Kita jangan guna lagi mAh, kita akan gunakan mAh. Dan jangan lagi sebut mah. Mah tu okey lagi. Kalau untuk mAh, takkan tuan-tuan nak sebut lain macam bunyi dia tuan-tuan. So, kita gunakan sebutan yang betul. Untuk mAh, jangan sebut mah. Kita sebut mAh. Untuk yang ni pula, kita sebut mAh. Jangan sebut pelik bunyi dia, tuan-tuan. Dekat depan saya ni, kita ada 2 biji bateri jenis AGM. 1 biji bateri 12 volt dengan kapasiti 100 mAh. Yang ni 12 volt, yang ni pun 12 volt. Untuk sambungan bateri ni tuan-tuan, kita cuma ada 3 jenis sambungan. Yang pertama, sambungan secara siri. Yang kedua, sambungan secara selari. Dan yang ketiga adalah gabungan siri dan juga selari. Maksudnya untuk sambungan yang ketiga ni, kita gabungkan sambungan siri dan juga sambungan selari. Kita cuba tengok salah satu bateri dan kita akan cuba untuk faham apa yang ditulis pada bateri ni. Kalau tuan-tuan perasan, bateri ni tak ada jenama tuan-tuan. Sebab apa? Bateri ni memang kita tempah daripada kilang, so dia bawa masuk tanpa jenama. Itulah yang berlaku yang kita tengok dalam pasaran ni. Kadang-kadang tengok rupa samanya tapi ada pelbagai jenama. Kemudian kita pula duk compare, jenama ni baik, jenama ni tak baik. Sebenarnya benda yang sama saja tuan-tuan. Dan dari segi kualiti pun sama. Yang paling penting dekat sini tuan-tuan, kita nak cuba faham apa maksud label-label yang ada pada bateri ni. Yang pertama, 6-FM-100. Apa maksudnya? Okey, 6 ni maksudnya dekat dalam bateri ni kita ada 6 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan voltage untuk setiap sel ni adalah 2 volt. 6 darab 2 jadilah 12. Sebab itulah bateri ni dipanggil sebagai bateri 12 volt. FM ni pula, F ni maksudnya floor mount. Bateri tuan-tuan memang berat. Sebiji bateri ni 30 kilo. Jadi untuk kita gunakan bateri ni, kita tak boleh letak kat dinding, kita tak boleh gantung. Kita kena letak dekat lantai ataupun dekat atas rak. Dan M ni maksudnya maintenance free. Dan 100 ni adalah kapasiti 100 mAh. Kita tengok lebih dekat dan inilah benda yang paling penting bila kita nak gunakan bateri ni dengan sistem kuasa solar. Yang pertama, voltage regulation. Ini maksudnya voltage charging. Voltage yang kita perlukan untuk kita charge bateri ni. Voltage untuk kita charge bateri ni 14.5 hingga 14.9. Tapi saya akan set maksimum 14.6 volt sahaja. Tak akan set lebih pada 14.6 volt.
Dan kemudian dekat sini dia punya standby use 13.6 hingga 13.8. Juga kita panggil sebagai floating charge ataupun float charge. Yang dekat bawah ni initial current. Initial current ni maksudnya maksimum charge dan discharge current untuk bateri ni. Tadi saya ada mention tentang F ni. F ni maksudnya floor mount. Dan tak semestinya bateri ni kita letak kat lantai ni saja. Kadang-kadang kita letak bateri ni dekat atas rak bateri. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak orang cakap bateri tak boleh letak kat lantai simen, nanti bateri rosak, bateri kong. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar benda tu. Biasanya yang cakap ni adalah mekanik kenderaan yang selalu handle bateri kereta. Dia pun takkan letak kat atas simen dengan alasan nanti bateri akan rosak, bateri akan kong. Dan lagi satu, daripada dulu orang tanya boleh tak nak guna bateri kereta untuk solar. Itu yang kedua. Saya jawab dulu yang pertama. Yang pertama tuan-tuan, tentang kita letak bateri dekat atas lantai, atas simen, tak ada masalah tuan-tuan. Dia takkan menjejaskan, dia takkan merosakkan bateri pun. Tapi kalau tuan-tuan ambil bateri kereta, bukan kata yang terpakai, yang baru pun, tuan-tuan letak dekat lantai, letaklah dekat mana-mana pun, dalam tempoh masa seminggu, bateri tu akan flat, bateri tu akan kong. Tapi bukan sebab kita letak kat simen. Tapi sebab untuk bateri kereta tu, dia punya self discharge tinggi. Maksudnya kita ambil bateri tu, kita full charge, kita letak, lama-lama dia akan berkurang voltage dia. Itu sebab dia punya design memang macam tu tuan-tuan. Kalau bateri lithium, tuan-tuan charge 30% ataupun 60%, tuan-tuan simpan, 3 bulan dia akan kurang 1% saja. Itu dari segi teknologi bateri. Dan untuk bateri kereta, dia memang kita tak boleh simpan tanpa cas untuk tempoh yang lama. Tapi bukan sebab lantai simen. Bukan. Yang kedua tentang bateri kereta. Boleh tak kita nak gunakan bateri kereta untuk sistem kuasa solar? Okey, cerita dia macam ni tuan-tuan. Dari segi charging parameter, ya boleh kita boleh gunakan bateri kereta untuk sistem kuasa solar. Untuk bateri kereta, dia punya charging voltage pun hampir sama sebab alternator kita 14.6 volt, sistem solar pun 14.6 volt, jenis chemistry pun sama, acid. Memang kita boleh charge gunakan sistem kuasa solar. Tapi kalau tuan-tuan nak beli bateri kereta yang baru, semata-mata nak gunakan dengan sistem kuasa solar, saya sangat-sangat tak recommend tuan-tuan buat macam tu. Sebab bateri kereta ni, kapasiti yang boleh digunakan daripada sebiji bateri kereta cuma 10% saja tuan-tuan. Sebagai contoh, bateri NS60. Dulu saya ingatkan 60 tu kapasiti bateri. Rupanya tak, itu dia punya model. Untuk bateri NS60, kapasiti cuma 40 mAh. Tuan-tuan boleh guna 10%, bermaksud 4 mAh saja tuan-tuan. Sekarang ni kita akan buat sambungan, dan sambungan pertama yang kita nak buat ni adalah sambungan secara siri. Okey tuan-tuan, berkenaan dengan bateri kereta tadi tu, tuan-tuan kena ingat, kita sebut dia bateri kereta, tapi sebenarnya nama dia adalah starter bateri. Ingat starter. Jadi maksudnya bateri itu adalah untuk bekalan kuasa kepada starter. Fungsi starter adalah untuk hidupkan kereta, untuk start kereta. Jadi fungsi bateri kereta hanyalah untuk hidupkan kereta, untuk kita start kereta saja. Bila kereta kita dah hidup, semua peralatan elektrik 12 volt dalam kereta kita tu, dia akan dapat power daripada alternator. Tapi memang betul bila kita matikan generator, kita masih lagi dapat power. Power daripada mana? Power daripada bateri. Dan sebab tu jugalah bateri kereta ni, katakanlah enjin kita tak hidup, tapi kita onkan radio. Radio memang boleh on, radio boleh hidup. Tapi sat saja, lepas tu bateri kita akan kong. Sebabnya design bateri kereta ni adalah untuk supply current yang tinggi untuk tempoh masa yang singkat. Masa kita start tu saja. Dia bukanlah untuk kita discharge current yang rendah untuk tempoh yang lama. Yang tu bateri solar. Bateri kereta kena ingat untuk start kereta saja, bukan untuk solar. Tapi kalau benda dah ada, nak guna boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi janganlah beli bateri kereta semata-mata untuk digunakan dengan solar. Itu bagi saya sangat-sangat tak praktikal dan membazir tuan-tuan. Dan ada setengah orang dia kata, kita gunalah bateri lori lagi besar. Mungkin lebih banyak tenaga yang kita boleh draw daripada bateri lori sebab dia masih sama lagi 10%. Yang tadi bateri kereta tadi 40 mAh. Kalau bateri lori mungkin 100. So 10% daripada 100 lebih besar lah.
tapi sama juga dia masih lagi starter bateri. Bateri untuk start lori, bukan untuk solar. Inilah yang kita panggil sebagai sambungan bateri secara siri. Yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif dan yang ini adalah negatif. Untuk electrical DC ni tuan-tuan, warna merah ni selalunya adalah positif dan warna biru ataupun hitam adalah negatif. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, negatif bateri yang pertama ni kita sambung kepada positif bateri yang kedua. Bila kita sambung bateri dalam keadaan macam ni, daripada 12 volt satu bateri ni, kita dah sambung lagi satu 12 volt, dia akan jadi 24 volt. Tuan-tuan kena ingat, bila sambungan secara siri ni, yang berganda adalah voltage. Daripada 12 dah jadi 24. Tapi kapasiti ni masih lagi sama 100 mAh. Yang meningkat cuma voltage, kapasiti masih lagi sama. Bila voltage ni dah jadi 24 volt, kita sambungkan pada inverter kita tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Inverter kita akan rosak sebab inverter kita ni 12 volt. Kalau tuan-tuan nak gunakan inverter 24 volt, barulah tuan-tuan buat sambungan macam ni. Ini kalau sambung terus rosak tuan-tuan. Dari segi kapasiti pula tuan-tuan, satu bateri tadi 12 volt 100 mAh, total energy adalah 1200 watt hour. Kita ada dua bateri, kita dah jadi 24 volt. Kalau kita ambil 24 volt darab dengan 100 mAh, kita akan dapat 2400 watt hour. Maksudnya walaupun kapasiti kita masih lagi 100 mAh, tapi voltage dia dah 24 volt, jadi kita akan dapatlah 2400 watt hour. Pernah juga orang cakap, rugilah bang sambung bateri secara siri ni, sebab kapasiti masih lagi sama. Sebab tu tadi saya cakap, kita tak boleh bergantung pada kapasiti saja. Kita kena ambil kira tentang jumlah watt hour. Dan yang kedua ni pula tuan-tuan adalah sambungan secara selari. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, positif bateri yang pertama kita sambung kepada positif bateri yang kedua. Negatif bateri yang pertama kita sambung kepada negatif bateri yang kedua. Bila kita sambung macam ni, voltage masih lagi sama 12 volt, tapi kapasiti dah jadi 200 mAh. Itulah beza antara sambungan secara siri dan sambungan secara selari. Untuk sambungan secara siri tadi, yang berganda adalah voltage tapi kapasiti masih lagi sama. Untuk sambungan secara selari pula, voltage tetap sama 12 volt, tapi kapasiti dah jadi 200 mAh. Macam mana pula dengan watt hour ataupun total energy? Okey, kalau sekarang ni kita ada 12 volt 200 mAh. 12 volt darab dengan 200 mAh tetap akan dapat 2400 watt hour juga. Sama saja tuan-tuan. Cuma mana satu kita nak pilih, sama ada siri ataupun selari ni bergantung kepada inverter kita. Kalau inverter kita inverter 24 volt, kita sambung secara siri. Kalau inverter kita inverter 12 volt, kita buat sambungan secara selari. Dia tak ada untung, tak ada rugi pun. Sama saja tuan-tuan. Cuma kalau tuan-tuan nak kapasiti ataupun jumlah watt hour yang tinggi, gunalah lebih daripada satu bateri. Tapi kalau inverter tuan-tuan inverter 24 volt, tuan-tuan tak boleh guna satu bateri. Kena guna minimum 2 bateri dan sambungan secara siri. Dan kalau inverter 12 volt pula, nak tambah kapasiti, wajib buat sambungan secara selari. Voltage masih lagi sama, tapi kapasiti dah makin meningkat. Okey tuan-tuan, inilah konfigurasi bateri kita untuk sistem 12 volt. Kita gunakan 2 biji bateri 12 volt, satu bateri 100 mAh, kita gunakan 2. Kita gabungkan dengan sambungan secara selari. Jadi sekarang ni kita dah ada 12 volt 200 mAh. Dan seterusnya tuan-tuan, apa yang kita boleh hidupkan dengan 2 unit bateri ni dan berapa lama kita boleh hidupkan peralatan elektrik? Adakah mampu untuk hidupkan aircon 1 horsepower dan adakah mampu untuk kita draw power maksimum 1500 watt
daripada bateri ni. Maksimum output power daripada inverter 12 volt kita ni adalah 1500 watt. Dan macam mana kita dapat di 1500 watt ni adalah hasil darab voltage dan juga current. Okey, P adalah power sama dengan I current darab dengan V. V adalah voltage. Jadi untuk hasilkan power 1500 watt ni, kita perlukan current yang cukup, kita perlukan voltage yang cukup. Untuk voltage kita adalah 12 volt dan power kita adalah 1500 watt. Jadi berapa current yang kita perlukan? Kita ambil lah I sama dengan P bahagi V. Power bahagi voltage, iaitu 1500 watt bahagi dengan 12 volt. Jadi, current yang kita perlukan untuk hasilkan power 1500 watt ni adalah 125 ampere ataupun 125 amp. Persoalannya sekarang ni, adakah mampu bateri kita ni bekalkan current 125 amp? Kalau tak cukup 125 amp, kita takkan dapat power 1500. Okey tuan-tuan, bateri kita tadi, initial current satu bateri adalah 30 amp. Bila kita sambungkan bateri secara selari ni, selain daripada kapasiti akan jadi berganda, dia juga akan gandakan discharge current ataupun initial current. Sebab kita ada dua bateri, dia akan jadi 60 amp. Jadi kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, dua biji bateri yang kita ada ni tak mampu untuk hasilkan power 1500. Kalau kita gunakan 4 bateri, kita sambung secara selari juga, kita akan dapat 120 amp. Tak cukup lagi. So, kalau nak bagi cukup, kita kena gunakan 5 unit bateri. Barulah kita boleh draw maksimum 1500 watt daripada inverter ni. Iaitu tentang maksimum power. Yang lagi satu tuan-tuan, berapa lama sebenarnya kita boleh hidupkan peralatan dengan 2 biji bateri ni? Saya dah ringkaskan dekat sini. Kita gunakan 2 biji bateri sambung secara selari, voltage 12 volt dan kapasiti adalah 200 mAh. Dan jumlah watt hour kita yang mana kita ambil nilai voltage, kita darab dengan kapasiti, kita akan dapat watt hour. 12 volt darab dengan 200 mAh, kita akan dapat 2400 watt hour. Secara asasnya tuan-tuan, katakanlah kalau load kita 2400 watt, load yang sangat besar, kita boleh running selama 1 jam. Kalau load kita cuma 1200 watt, kita boleh run selama 2 jam. Ini basic idea. Tapi tuan-tuan, masalah dengan teknologi bateri pula, kita kena ambil kira juga bateri apa yang kita guna. Bateri yang kita gunakan ni adalah bateri SLA jenis AGM yang mana discharge-nya ataupun depth of discharge DOD dia cuma 50%. Maksudnya tuan-tuan, daripada bateri AGM ni, kita cuma boleh guna separuh saja tenaga yang disimpan dalam bateri tersebut. Jadi kalau kita ambil 50% daripada 2400 watt hour, sebenarnya kita cuma ada 1200 watt hour saja tuan-tuan. Ini adalah kelemahan dari segi teknologi bateri. Sebab itulah bateri ni murah. Dan kadang-kadang orang tanya, bang, kenapa quotation abang tinggi sangat? Saya dapat rendah saja. Kita tanya, bateri apa yang dia bagi tuan? Dia bagi bateri asid tu. Sama macam bateri kereta, tapi dia bukan bateri kereta. Dia bateri asid, bateri solar. Inilah sebab dia tuan-tuan. Daripada bateri itu, tuan-tuan cuma boleh guna separuh saja. Dan jangka hayat bateri ni cuma lebih kurang dalam 400 hingga 500 charge cycle saja. Mudah kita cakap, sepatutnya boleh tahan 2 tahun. Tapi bateri tu dah lama duduk kat kedai, dekat rak dekat kedai, mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Kadang-kadang tuan-tuan cuma boleh guna selama 1 tahun sahaja bateri AGM ni. Dahlah berat, harga pun taklah murah sangat. Boleh guna separuh saja dan tempoh penggunaan pun hanya setahun saja. Jadi dengan 2 biji bateri 100 mAh yang disambung secara selari ini, dengan kapasiti 100 mAh, tuan-tuan cuma akan dapat 1200 watt hour. Maksudnya, kalau load 120 watt,
bolehlah guna selama 10 jam. 10 jam ni tuan-tuan adalah berdasarkan 100% menggunakan power daripada bateri. Tapi pada waktu siang, semasa ada power daripada solar panel, dia akan utamakan power daripada solar panel. Tak cukup baru dia ambil daripada bateri. Jadi dia akan jadi lebih pada 10 jam lah. Itu relatif dalam keadaan penggunaan sebenarnya tuan-tuan. Kesimpulannya tuan-tuan, daripada kita punya setup ni dengan 2 biji bateri ni, kita cuma boleh draw, okey, kita ambil 12 volt darab dengan 60 amp, kita cuma boleh draw maksimum power hanya 720 watt saja. Jadi kalau nak onkan aircon, tak cukup tuan-tuan. Sebab kalau kita buat kiraan, kalau kita convert 1 horsepower lebih kurang 700 watt lebih, 754 kalau tak silap saya, nanti saya akan check balik, saya akan letakkan dekat bawah. Jadi memang tak cukup tuan-tuan untuk kita gunakan 2 biji bateri dengan inverter ni untuk hidupkan aircon 1 horsepower. Kalau kita gunakan 4 biji ataupun 5 biji, bolehlah. Dan lagi satu pula, bila kita draw power yang terlampau tinggi daripada bateri AGM ni, dan lebih daripada kemampuan dia, bateri akan start mengembung. Dan untuk kita punya siri tutorial tuan-tuan, kita dah ada bateri, inverter dah ada, safety device breaker pun dah ada kat sini. Dalam next video, kita akan sambung dengan cabling untuk wiring. Selepas settle wiring, kita akan buat configuration, setting kita punya inverter untuk sesuaikan dengan peralatan yang kita ada. Kemudian bolehlah kita buat test dengan peralatan elektrik. Jadi nampaknya tuan-tuan, sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.